Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak bagi satu rahsia sikit lah. Ramai yang tak tahu sebenarnya benda ni ada. Sebenarnya MQL5 tu dah sediakan satu program ataupun sistem untuk kita yang tak mahir ni, yang tak tahu apa-apa nak coding kan, langsung tak tahu apa-apa tau, tapi kita nak buat EA. Sebenarnya dalam MQL5 itu sendiri dah ada satu modul ataupun dah ada satu sistem yang kita panggil nama dia sebagai MQL5 Wizard. MQL5 Wizard. Dan MQL5 Wizard ni dia macam tools, dia bukan direct, tapi you klik, you siap satu EA. Lepas tu you boleh run lah, nak backtest ke ataupun nak terus nak run sebagai EA pun boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya kita akan backtest dululah kan, Jadi saya nak tunjuk hari ni, sebenarnya korang jangan bagi tahu orang lain, makan diam-diam sudah, makan seorang-seorang, jangan bagi tahu orang lain, okay, biar dia orang susah. Okay. Jadi apa yang korang perlu buat adalah, yang pertama kena buka MT5 tu sendiri. MT5 mana-mana pun tak kisah. Okay, contoh macam sekarang ni saya pakai MT5 SM. And then dia ada dua tempat. Satu, you kena cari ke atas ni sebelah kanan, ataupun depend pada korang punya setting lah. Kalau saya setting dia duduk sebelah kanan. Kalau korang mungkin biasanya duduk sebelah kiri atas. Cari IDE, dia tulis MetaCode Language Editor. Okay, dengar and then klik je yang ni, klik IDE. Ataupun kalau tak jumpa juga, korang godek-godek lah, tu pandai-pandai lah. Saya dah bagi benda ni, tekan benda ni, and then dia akan keluar satu tau. Dia akan keluar benda yang macam ni, Meta Editor. Benda ni ramai orang tahu. Meta Editor ni bang, ni tempat kita nak coding, nak buat EA. Betul, ini tempat kita nak coding, nak buat EA. Tapi macam saya cakap tadi lah, saya cakap slow-slow sikit, macam bisik-bisik sikit, sebab tak nak bagi orang tahu. Okay. Okay. And then ini kelas untuk korang yang memang malas nak belajar coding, tak tahu apa-apa. Lepas tu, tapi nak ada EA, nak ada 100 EA. Kita buat 100 EA dalam masa sejam. Okay, saya tunjuk. First, bila dah dapat Meta Editor ni, macam mana cara sekali korang nak buka Meta Editor ni, pandai-pandai lah, sebab dia ada banyak cara. Okay, yang pertama adalah tekan button Neo sebelah kiri atas ni, button Neo, and then dia akan keluar benda ni tau. Benda ni pun benda ni dah tahu bang. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Okay, kita akan pilih dekat sini Expert Advisor Generate ni maksudnya adalah dia akan generate sendiri coding tu. Ni lah cakap, buat EA tanpa coding, sebab dia akan generate code pada kita tanpa ada error. Bayangkan MQL5 sendiri yang buat, bukan ChatGPT bang, bukan DeepSeek bang, bukan Gemini bang. Itu semua kalau korang buat tu ada error bang. Ini memang Expert Advisors MQL5 MT5 sendiri punya tool bang, barang dia bang. Okay. Suara tu gaya bukan boboiboy, siapa lah, tak ingat lah. Okay, Expert Advisor. Lepas tu tekan next. Bila tekan next, dekat atas ni dia kan tulis MQL5 Wizard General Properties. Nak besarkan boleh tak? Tak boleh lah, tak maaf lah geng, orang pandai-pandai lah. Expert Advisor. Okay, first Expert ini adalah folder mana yang dia nak letak. And then nama EA korang tu, nama EA yang korang buat tu, kalau kita create EA yang ni, okay, kita namakanlah apa-apa saja. Next kita buat lagi, namakanlah yang lain-lain, janganlah nama yang sama bang. Okay, kita buat contoh, kita katalah ChatGPT, contoh, tak ada hal pun. Lepas tu auto ni sebenarnya korang boleh je nak tukar kepada korang punya nama. Auto ni maksudnya siapa yang buat. Okay, siapa yang buat, macam saya grandfather, sebab tak nama grandfather lah, grandfather lah kan. Korang-korang lah.
Tapi benda ni tak penting sangat pun. Okay, link pandai-pandai korang lah. Korang nak edit, letak link Facebook ke, link TikTok ke, link apa ke, sebab nanti bila tu malah nak cerita lah. Itu link, okay. Dua benda ni, auto dengan link ni, biasanya kita tak ubah apa-apa pun, kita biarkan je. Tapi yang paling penting name. Okay, yang paling lebih penting adalah tekan button next tu dulu. Okay, bila bertekan button next, signal properties of the expert advisor. Kat sini lah dia punya rahsia dia, bang. Okay, rahsia dia kosong, tak ada apa-apa ni kan, kosong. Tekan button add, lepas tu dia akan keluar kat sini parameter of signal module, nama dia. Kita pun ambil dekat name, dan dekat sini dah siap. Banyak baik kalau nak faham lebih lanjut tentang satu-satu benda ni, datang je lah jumpa saya dekat sekarang ni saya kat Kajang lah kan. Datang je lah jumpa saya boleh tunjuk. Ataupun bang, saya nak link, nak belajar benda ni lebih lanjut, nak tahulah kan signal ni macam mana cara dia signal tu, saya boleh je komen-komen kat bawah tu, semua tanya bang nak link pun semua, PM lah saya kan. Pandai-pandai lah korang cari Facebook saya. Grandfather tu tak akan jumpa. Pandai-pandai lah cari siapa saya. Okay, lepas tu okay, kat sini lah dia dah ready kan bang. Dia dah ready kan berlambak bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lebih kurang 20. Time filter pun ada bang kat dalam ni. Kau nak apa lagi? And then kebiasaannya signal ni dia lebih kepada indikator lah. Dia bukanlah macam kau bang, saya nak buat SM konon, kan smart money konon, ataupun saya nak buat SN reject, supply support and reject, ataupun saya nak buat breakout and tak datang balik. Itu SNR ataupun structure market. Based on structure market, dia tak ada lah dalam ni. Korang kena custom sendirilah yang tu kemudian lah saya cerita. Tapi yang ini adalah indikator. Kan biasa korang kalau nak buat EA berdasarkan RSI, ataupun bang kita buat indikator berdasarkan RSI bang, lepas tu terang tak jadi bang, kita tambah bang MA, bang tambah MA bang. Kat sini lah. Okay, contoh lah korang nak apa, stochastic. Okay, stochastic tekan ni, dia akan keluar kat sini parameter ni 833 macam biasalah stochastic dan apply ni semua macam biasalah. Yang paling penting adalah weight ni. Okay, kita biarkan je dulu. Okay, kita tekan okay. Siap lah satu. Kita dah dapat satu EA berdasarkan stochastic. Contoh lah, bila kita dah siap ni, kita run backtest lah. Tak jadi bang, tak boleh pakai lah stochastic memang tak boleh pakai stand alone. Dia memang tak boleh stand alone, dia kena combine dengan trend. Jadi kita pun ambil lah trend. Kita contoh kat sini, kita ambil trend. Apa lah trend? Kita nak pakai trend berdasarkan MACD, ataupun kita nak pakai trend berdasarkan moving average. Okay, moving average kita tambah. Okay, tambah 2. Lepas tu kita kena faham lah, moving average tu trend, stochastic ni. Katakan kita dah buat juga tak ada, kita pun nak tambah juga satu lagi. Contoh ni contoh. Contoh kita nak pakai apa lah, RSI. Okay, dekat sini saya tak nak terangkan panjang lebar tentang threshold open dan threshold close, tapi saya nak bagi korang satu idea. Modify buka, ambil lah stochastic moving average ni, korang modify and then tengok weighting ni dia diguna pakai untuk threshold open ni bermaksud adalah, ni bukan threshold open yang korang cerita sembang-sembang orang ni semua, tak. Ni threshold open yang berdasarkan quantum trading ni dia bagi tahu pemberat. Weight adalah pemberat. Katakan kita ada trend stochastic bagi tahu trend buy, and then moving RSI pun katakan trend buy, tapi kita nak mana yang lebih berat. Okay, mana yang lebih utama yang dia nak kena ikut.
kat sini lah kita kena setting. Okay, biasanya kita akan buat bawah daripada satu dan total up semua bawah daripada satu. Katakan kita nak pemberat dia, yang lain-lain tu sebagai supporting ataupun kita kata filter. Jadi kita nak dia lebih berat pada stochastic dia kita letak kat sini 0.8. Lepas tu okey, and then yang lain-lain ni moving average ni, balance kalau QT dia style macam tu. Total up adalah balance 1. So balance dia korang kena letak 0.2. Jadi walaupun nak dua-dua ni katakan ini moving average, katakan dua-dua ni kata buy, tapi dia akan lebih banyak tengok kepada stochastic sebab kita dah letak pemberat dia ke situ. Katakan satu buy dan satu sell, dia akan tengok lebih pada yang mana yang memberatkan. Ini yang dikatakan threshold open. Kalau capai satu value dia tu, dia akan trigger lah. Okay, senang pendek je. Panjang-panjang korang bukan faham juga. And then next, tekan next. Okay, tekan next. Kat sini management kat sini kita bagi kepada bahagian dua. Tadi tu signal korang nak buat EA ni berdasarkan apa? Bila korang tengok kan, kita back kat sini. Bila korang tengok kan, ada benda ni dan ada berlambak kot. Kau ada 20 contoh kat dalam ni. Dia sebenarnya adalah signal modul 20 setup yang dah dibuat oleh MQL sendiri tau. Dan setup kat belakang dia tu bukan sembarangan. Saya boleh cakap bukan sembarangan. Kalau kau nak tengok dia punya ni tu, datang lah je. Lebih bayar. Okay. Jadi korang nak combine 1, 2, 3, korang dapat 1. Korang nak combine 1, 2, 3, korang dapat 2. Korang nak combine ni 1, 3, 4, korang dapat 3. Korang nak buat 100 EE pun boleh tak? Korang buat tak jumpa. Tukarlah lagi parameter kat sini. Korang nak pakai indikator apa, buat sampailah korang jumpa. Kan? Tahu dalam masa sebulan korang dah ada 1000 dah EA. Ambil ini satu, ambil ini satu. Klik pejam mata kan, tekan siap. Okay, and then next. Tadi itu, sekarang dia punya money management lah, lebih kurang daripada macam tu lah. Kita nak ada trailing stock ataupun tak ada. Kita nak trailing stock tu based on fix ke ataupun based on MA ke, based on tu bergantung. Dan kalau korang nak buat benda-benda lain, tambah je lah sendiri nanti. So kat sini kita boleh setting. Okay, aku nak EA ni berdasarkan stop loss and take profit yang fix. So kita pakailah yang ni. Ambil je lah. Ataupun korang jenis cowboy kan, tak nak stop loss ni semua. Aku nak tahu dia TP je kan. Okay. Ataupun based on MA. Okay, katakan kita ambil based on TPSL. And then tadi SLTP berapa? Ini korang punya money management pula. Money management nak pakai trade with volume. Dia punya percentage 10%. Mana lot size korang nak lot size fix ke? Nak lot size fix, ambil kat sini fix. Ataupun fix margin. Ataupun pilih je lah money management korang tu. Nak tekan full margin ke, nak fix lot ke, ataupun apa, ambil je kat sini. Lepas tu edit lah kat sini. Dan kat sini nanti kemudian pun boleh edit balik untuk korang optimize. Korang nak optimize tu nanti boleh edit balik sebab dia input. Dah siap bang satu AA ChatGPT ni kan saya tulis tadi kan, ChatGPT bukan deepfake. Okey, contoh. Padahal kalau tak percaya kan, kita try compile. Lama, berat. 2593 milisecond. Besar berat kau buat kerja ni. Try sekali lagi compile. Okey, tak ada error. Kau tengok kat sini tak ada error. Tak susah pun, warning pun tak ada. And then bila dah siap, pandai-pandai korang lah kan. Ni input dia tadilah threshold. Ada pun threshold open, threshold close kat sini. Itu korang pandai-pandai lah copy benda ni, tanya ChatGPT. Dia malah nak cerita panjang. Okay, korang pandai-pandai lah. Tapi kat sini lah nak TP,
nak open position pakai threshold open, adjust lah dia punya level dia kat situ. Value dia daripada 0 sampai 100, biasanya saya letak 20 lah threshold open ni. Kalau threshold close ni 0 sampai 100, dia punya value dia biasanya saya letak 80 lah, 80 macam tu. Jadi open 20, close 80 lebih kurang. Ini parameter yang korang boleh edit kemudian lah. And then TP SL macam biasa lah, signal expiration tu. Canggih dia punya barang ni. And then ini input, maksudnya dekat bila korang nak backtest tu korang boleh tukar-tukar sendiri nanti, tukar sendiri. Lepas tu signal expiration macam-macam lah. Kali ni kalau tak faham, copy kod ni, bagi tanya ChatGPT, itu je. Okay, siap. Siap lah, bukan susah pun. Nah, lepas tu tak pandai-pandai komen, share, like tu semua. Nanti kan kalau kau rajin, aku tengok ada 200 like lah, share. Aku buat lah yang lebih-lebih sikit. And then saya buat ni khusus untuk kawan saya sebenarnya, sebab dia suka buat optimization. Dia suka godek benda ni dah, tapi dia tak ada idea lah, kita panggil dia tak ada idea lah untuk macam mana nak buat satu AA. Aku rasa kalau aku bagi benda ni kat dia ni, melompat ni. Terima kasih lah. Itu je. Assalamualaikum.